air garam. Hems, sakit apa opah kau ni? Entahlah, Ross pun tak tahu. Tiba-tiba je jadi macam ni. Hems, Upin kata, ini penyakit linglang cendi tulang. Hems, cendi tulang? Macam tak betul je budak tu. Ini bukan penyakit. Linglang apa tadi? Lingli kap lang. Itu, ini bukan penyakit keluang-keluing tulang. Memang betul tulang dia kena dah ni. Hems? Tapi cuba tengok ni, tengok. Tak ada apa-apa pun. Ish, tengok betul-betul lah. Weh, macam ada tapak kaki lah. Ha kan? Ada tapak kaki. Habis tu tulang dia kena sikit. Let me think. Ini bukan linglang sendi tulang. Tapi kena terrajang. Ish. Kesian opah. Siapa yang sudah berani terrajang opah? Atuk ke? Lah, atuk pula yang kena. Tengok ni, jari atuk kan panjang sikit. Yang ini tadi macam kotak sikit. Lah. Atuk ni alien ke? Tak ada lah. Jangan kau nak tipu aku. Walau ke barpup dasi vazul jar kitot wintu titot defatot. Apa ke benda kau cakap ni? Cakap alien lah. Hems, sejak bila alien cakap macam tu? Alien kalau datang sini dia cakap Melayu juga, bukan cakap Sekarang bro ni cakap apa? Melayu, tapi... Mengaku sajalah kau wahai dalang. Bro dalang ni bukan makhluk bumi kan? Kan? A-B-A-K-R-M. Janganlah malu-malu. Ross tak makan alien tua berkedut macam you. Mengakulah kau bro dalang, janji tak bagi tahu sesiapa. Isyatuk ni manusia biasalah. Anak cucu Adam, umat Rasulullah, rajin bersedekah, rajin puasa, rajin sembahyang dan rajin mengaji. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya ke? Yes. Betul ni. Right. Bukan alien? I'm not. Binatang? I'm human. Kuman? Bukan. Anomali? No. Software? Hems. Hardware? Bruh. Syaitan? Astaghfirullah. Najis mughalazah? Kau ingat aku ni apa? Najis mutawasita? Memang binatang budak ni. Oh, jadi binatang? Bapak kau. Bapak aku? Dah tak ada lah. Sedihlah tak ada bapak ni. Alamak, menangis pula dah. Sorry, atuk gurau je tadi tu. Alah, janganlah nangis, Ross Chan. Nang ning nung. It works. Hems, sampai mana tadi? Opah kena terrajang. Dia tak tahu ke opah siapa yang dia terrajang ni? Aku rasa ini alien punya kerja lah. Tapi tapak kaki dia ni macam kotak sikit. Kotak sikit? Let me think. Let me see.